sebelum mengeluarkan suatu kenyataan tu. Dia harap menteri-menteri pertimbangkan dulu untuk permintaan dalam negara sebelum ekspor ke luar negara. Dan salam guys, apa khabar semua? Okey, hari ni nak cerita sikit pasal Menteri Pertanian Malaysia iaitu Encik Mat Sabu semalam mengumumkan bahawasanya telur grade D akan dipertingkatkan pengeluarannya. Tapi persoalannya, apa jadi dengan telur grade A ataupun grade AA ataupun yang B? Kenapa tidak pertingkatkan pengeluaran telur-telur ni? Kenapa hanya mengeluarkan telur D, pertingkatkan pengeluaran telur D? Kalau secara logiknya lah, kalau kita fikirkan, telur D ni siapa yang pakai? Tak ada siapa pun yang pakai dekat pasaran ni. C dengan D ni hanya dipakai di restoran-restoran saja. Kebanyakan restoran kalau boleh tengok telur macam telur puyuh macam ni, kecil. Sebab apa dia pakai telur C dengan telur D? Sebab harganya murah. Kalau nak pertingkatkan telur grade D ataupun C, hanya mereka-mereka yang berniaga saja akan membeli. Apa akan jadi pada keluarga-keluarga yang biasanya kita gunakan grade A dengan grade B? Jadinya, grade A dengan grade B ni, dia akan ekspor ke luar negara. Tak akan dapat permintaan dalam negara kita. Kita nak makan telur, kena cari telur D. Sebab permintaan telur D ni mungkin untuk Encik Mat Sabu di Malaysia ni agak tinggi. Sebab semua perniagaan dia menggunakan telur C dengan D. Jadinya, kita dianaktirikan diekspor ke luar negara telur A, AA dan B, dan kita pula kena beli grade C dan juga grade D. Tak tahulah nak cerita macam mana lagi, tak tahulah nak buat macam mana kan. Payah betul lah dengan apa yang berlaku di Malaysia ni. Harap susah nak diperkatakan sebenarnya. Dia harap sebelum mengeluarkan suatu kenyataan tu, dia harap menteri-menteri pertimbangkan dulu untuk permintaan dalam negara sebelum ekspor ke luar negara dan mempertingkatkan pengeluaran telur C dan D dalam negara. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang ya.